Santai kawan. Okay guys, Assalamualaikum. Pagi-pagi, selamat pagi. Berjumpa lagi kita di Kim Up Channel guys. Lama kita tidak bersiaran. Aku busy sikit sebab nak uruskan urusan peribadi. Ada hari ni trip Toman kita first di bulan puasa guys. Aku pun mata tak boleh duduk diam ni. Boiling bersepah-sepah First trip Toman di dekat bulan puasa ni. Sebab bulan puasa memang aku itu hari pada awal busy sangat-sangat. Tak dan apalah orang cakap. Dan hari ni aku turun bersama dengan Fitri. Dia sekarang busy juga. Dia setahun cuti. Hari ni dia akan comeback dengan aku. Comeback. Kita akan comeback cari Toman untuk tahun 2025 ni. Dan aku pula akan slow sikit. Sebab tu macam aku cakap tadi, urusan peribadi, benda penting dalam hidup. So kita cuti, tak adalah cuti kita mancing-mancing. Tak adalah sekerap-kerapnya macam tiap-tiap minggu kita turun. Korang saksikan mancingan kita untuk hari ni. Gasak ke tak gasak untuk Toman Bukit Merah dengan air yang baru ni. Sebelum ni air kering. Hari ni air dah mula tinggi balik. Dan kembali balik kita mencari Toman. Dan tengah-tengah ni anak-anak pun keluar. Kita cuba carilah guys. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, mari kita lancar guys. Bismillah. Okay guys, ada masalah teknikal sikit Dan kita terpaksa tukar kita punya sampan. Sebab sampan ni ada bocor sikit dekat lantai. Agak laju juga air dia masuk. Tu mengelakkan dari apa-apa berlaku. Kita cegah awal lah. Kita tukar sampan lah. Okay Fitri ya. Dah buat sikit tak apa? Janji kita luncur guys. Janji luncur lah. Disebabkan ini nanti mungkin ada manis-manis untuk aku dan Fitri ni. So korang stay tune je guys. Tak apa lambat sikit. Teacher. Okay guys, untuk hari ni aku menggunakan setup yang jarang-jarang dilihat. Untuk korang lihat lah. Sebab hari ni pun aku simpan sebab dah lama sangat. Itu hari ada masalah problem dengan one way bearing. Dan aku dah repair. One way bearing ni. Dan aku pairkan hari ni dengan rentaka Defy 5 dan menggunakan tali Ozmi Dragon 40 lebih. Ok, nak tahu sebab apa aku menggunakan setup kasar ni. Agak heavy sikit sebab aku nak mencari seekor mama. Sebab dekat sini season dan dekat bawah spot ni kan, dekat dalam tasik ni dia structure terlampau banyak kayu-kayu yang orang cakap bangkai-bangkai kayu, tunggul kayu yang mati lama kan. Terlampau banyak. So takut tali bergeser dan putus lah. Bila tali dah 40 lebih, leader pun kena pakai kasar lah. Leader pun dah 50 lebih. Aku pakai YGK sebab bukan leader Ozmi. Sebab leader Ozmi sudah habis dekat aku. Nak tunggu baru, tunggulah. Nanti adalah leader baru. Aku pakai YGK. Dan hari ni cuba akan menggunakan set bezel dengan hook saiz 50. Saksikanlah ada ke samaran kita untuk hari ni. Dengan action dia tu. Tengok Toman action tak action dia makan. Okay Fitri ya. Beres Mari kita lancar Jom bismillah. Ke dia nak gelik silencer juga ya. Tahu kata? Aduh, tak kena. Aduh. Ada. Kasut. Aku dah kata dah kasut.
Santai kawan. Dah lah enjin ni dalam. Saya hello. Aku dah kata dah. Mesti ada meh. Sini dah. Boleh lah 3 kilo ni boleh lah. Kecil je. Buat sedap-sedap. Bum 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 bum. Okay Fitri. Zas. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik gang. Yes. So. Apa dia? Tali Ozmi. 40 lebih. Renta kali file 5. Seriap. Satu kali. Ardito TWHD hanya kan. Menggunakan stabilizer color apa ya? Color Pikachu. Solid. Dah kata dah, dia memang ada. Laju, jenuh kucing tali. 6 kilo. Dia 6 kilo ya. Mantap. Allah. Bagi drag. Lah. Apa yang nampak macam besar sangat tadi tu? Ganah kau pun ambil. Gaya kasar tadi gayanya. Kawan. Nah. Ambil tu. Keluar samai. Lagi dah lama meletup. Okay guys, tamat sudah trik kita untuk hari ni. Jadi Tasik Bukit Merah, hari ni trik kita half day. Sebab di bulan puasa tak apa nak lalu. Tekak pun dah kering. Risau terbuka tadi, kami decide naik atas awal lah. Jam pun dalam pukul 11 lebih. 11.10 11.10 minit. Kami pun tak larat. Dan Fitri pun dia dah sakit pinggang katanya. Tapi boleh lah hasil kita hari ni. Boleh lah ada seekor seorang. Fitri pun tak kumpul, aku pun tak kumpul. Okey lah. Okay guys, first trip boleh lah. Second trip insyaAllah lebih gasak lagi dengan bahan-bahan yang baru. Jom jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum.